Okay guys, tadi kita sembang topik tentang menduakan hukum, menduakan sistem. Yang menduakan sistem kita dianggap sebagai musyrik, yang melaksanakan kemusyrikan. Okey. Jadi ni sebenarnya nak bulan puasa ni kan, bulan Ramadan tahun ni. Jadi mari kita sama-sama perhatikan pula. Kenapa Al-Quran tu diturunkan hanya dalam bulan Ramadan? Soalannya. Kenapa Al-Quran itu hanya diturunkan pada bulan Ramadan? Bulan-bulan yang lain tu no meaning ke? Contoh bulan Ramadan ni yang kita tahu dia bulan ke-9 dalam kalender Qamariah, kalender dikatakan bulan tadi tu. Lepas Ramadan dia terus pergi kepada Syawal, bulan kemenangan. Kenapa ya? Jadi mari kita perhatikan ayat ni. Surah 2 ayat 185 kan. Syahrul Ramadanul Lazi unzila fil Quran. Dan dinas wa bainakum minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrul falyasum. Panjanglah ayatnya. Bawahnya bicara tentang pelaksanaan hukum yang lain. Jadi kita perhatikan dulu yang atas. Dalam Al-Quran ini juga dia ada dua sisi kalau kita nak perhatikan. Dia ada yang mukamat dan mutasyabihatnya. Jadi aku cuba kongsikan kat sini atas dasar punya kajian ni, terjemahan langsungnya ayat Quran yang terjemahannya dan juga ayat Quran dan tafsirannya berbeza kan. Kalau terjemahan tu direct terjemahannya daripada ayat bahasa Arabnya. Kalau tafsiran itu tafsir wa ta'wil tadi tu mufassirnya tadi tu yang boleh bagi penafsirannya. So ada pelbagai nanti penafsiran. Jadi kita cuba ambil secara harfiahnya satu persatu. Jadi Syahrul Ramadan, Syahrul ni kalau kita boleh hayati terjemahannya, dia tentang hari Ramadan ataupun keadaan Ramadan. Ramadan ni yang panas, bulan yang panas. Tak ada pula dalam ayat tu disebut Qamar kan. Qamar Ramadan tak ada. Dia sebut Syahrul Ramadan. Kenapa? Jadi kalau kita perhatikan hari ataupun kondisi ataupun keadaan yang panas ini baru diturunkannya Al-Quran ataupun sebagai petunjuknya tadi kan. Petunjuk, penjelasan kepada petunjuk tersebut dan juga pembeza antara yang benar dan salah. Jadi kita pergi dulu kepada sebagai hari ataupun keadaan yang panas. Apa yang panas? Kalau bulan Ramadan je semuanya itu panas. Kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, betul? Jadi apa justifikasi pada bulan Ramadan tersebut? Apa yang berlaku pada keadaan yang panas ni? Jadi bahasa mudahnya lah kan, kalau keadaan yang panas ni kita terfikir perkara-perkara yang negatif. Apa perkara-perkara yang negatif? Cuaca panas. Kalau panas, mencuri, merompak, itu semua perkara yang panas kan. Berzina, aktiviti riba, itu semua perkara-perkara yang negatif, keadaan yang panas, bencana alam, peperangan, penindasan, pembunuhan dan sebagainya. Itu semua boleh dikatakan sebagai keadaan yang panas. Manusia hidup dalam kepanasan. Macam mana agaknya manusia hidup dalam kepanasan? Jadi Syahrul Ramadan, keadaan hari atau waktu kepanasan ni tadi tu, Allah pasti akan turutkan hudan dia, petunjuknya kepada manusia. Nak dinampakkan, oh pada waktu ini keadaan manusia kehidupannya sedang begini, bercampur bau, hidup dalam kemusnahan, kerosakan dan sebagainya. Itu keadaan tadi. Begitu juga kalau kita perhatikan sejarah baginda Muhammad kan, yang dikatakan pada bulan Ramadan tadi tu sama juga. Keadaan di Mekah pada waktu itu keadaan yang jahil, manusia hidup dalam kerosakan dan sebagainya, pencampuran hukum dan sebagainya, yang dikatakan sebagai menyembah berhala dan sebagainya. Jadi bila pada bulan Ramadan itu disampaikan petunjuk kepada baginda Muhammad menyampaikan kepada masyarakat Arab kan. Ada logik dekat situ. Apabila beliau menyampaikan kepada masyarakat Arab, di mana orang Arab pun berbahasa Arab, dan Al-Quran itu pun diturunkan dalam bahasa Arab, adakah pelik Muhammad menyampaikan perkara yang sama
kepada mereka, tapi mereka marah, menolak. Adakah mereka tak faham apa yang disampaikan oleh Muhammad, baginda Muhammad kan? Persoalannya apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita perhatikan balik sejarah, keadaan Mekah pada waktu itu, kehidupan manusia bercampur baur kan, berlakunya pergolakan, hidup dalam keadaan jahiliah. Jadi baginda Muhammad menyampaikan amanatnya, firmannya berdasarkan firman Tuhan, supaya manusia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalan kebenaran. Itu. Jadi kalau kita perhatikan zaman kini, masa kita sekarang ni, adakah kehidupan kita sama seperti kehidupan seperti mana baginda Muhammad dulu? Manusia kembali hidup dalam kerosakan, hidup dalam zon yang tidak selesa. Kita perhatikan dunia kita sekarang, apa yang berlaku. Itu. Jadi bila berlaku keadaan begitu, Allah pasti akan utuskan utusannya dengan menyampaikan kebenarannya melalui petunjuknya. Petunjuk datang daripada mana? Quran. Quran itu telah lengkap pada zaman kita. Itu. Jadi petunjuk itu harus dijelaskan. Itu yang dikatakan sebagai Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Dalam keadaan hari, waktu, kondisi yang panas ni, Allah turunkan petunjuknya kepada manusia sebagai penjelasan kepada petunjuk tersebut, supaya manusia-manusia itu boleh membezakan antara yang benar dan salah, apa yang sedang. Okey guys, itu dulu. Selamat mengerjakan ibadah puasa dan seterusnya menyambut Syawal, Idul Fitri. Okey, jangan lupa sila like, follow dan share, dan juga subscribe di YouTube channel Bicara Alam dan Manusia.